jumpa doktor ke? Tarikh betul. Jumpa doktor klinik PBKM. Klinik tu kena pergi tau, RM500 setahun. Kemudahan macam Sarah juga. Tak ambil ubi tahun lepas tak ambil. Sebelum tu ambil sikit, ada peluang tak ambil. Taklah ubat, berapa ubat. Apa? Itu ni melongo. Ke mana ni? Ikut Zafran ke? Ikut tepi kanan? Kurang sikit. Kalau sempat balik nanti ambil Mina. Lepas tu nak pergi tu lah nanti kan, pergi Yang big. yang big jauh, yang dekat je lah. Dia pergi Nak Mina dengan yang big lagi dekat. yang big lah lah. No, apa ni? Ni Jaya. Jaya sana. Mati Jaya. Jaya. Nak pergi kat mana? Tak lah. Aku boleh ke barang dah dekat semua boleh ambil. Timbang dulu ke tak timbang. Lepas kita bayar kat dia. Dia bukan. Ini tak boleh sabun ni. Kita ambil kat sana. Hari tu ada app Sarah kan, cek ke Sarah cek do and don't, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Ada durian ke sini, Mat? Tak ada dah. Kawan dia tak ambil. Kalau dia kan kawan-kawan yang kita ambil. Jadi dia ambil, dia tak ambil. Waktu kat kita, kita ambil.
lain mana tak tahu dia. Tahun ni kan? 5 tahun ni. Tahun ni? Kalau 4 bulan lagi, bulan 7 ubah kan, bulan 7 ubah. Anwar ada bermasalah kan, banyak masalah. Pasal aku yang nak cepat tu. Ya lah. Dia lah sebab Kau lama kau banyak masalah. dia UMNO nak tadi Solo. Tak nak gabung. PKR dah berpecah 2. Macam tu macam mana? Rafizi satu grup. Rafizi dah parti lain kan. Tak lagi aja. Lepas tu dia buat kajian 7 kawasan yang 7 ya. Kajian tu menunjukkan dia menang. Yang kawasan 7 tu kawasan Rafizi. Rafizi dengan The Gang lah kan. Rafizi tak masuk bawah dia kan? Dah tak ada dah. Dia parti lain pula. Jadi sekarang ni kalau ada pilihan raya, Rafizi akan tanding lah parti dia. Yang kedua, PKR kalau bertanding berasingan, dia kalah. Sebab apa? Orang tak balik kampung. Orang KL tak balik kampung. Katalah pundi ada duduk KL kan. Siapa nak balik Melaka, siapa nak balik Johor. Orang tempatan di situ, penduduk di situ memang undi UMNO. Johor, Melaka memang orang UMNO. Orang yang undi PKR tu dia duduk Perompo, duduk di bandar. Jadi kalau boleh tu dia nak buat serentak dengan Parlimen dan DUN. Tanding dalam DUN serentak. Kalau dia bertanding dulu pakar strategi dia Rafizi kan. Rafizi dah tak ada data. Hari itu dia orang dah bentangkan data 7 ya kawasan dia menang. Yang lain tu 50-50. Yang lepas tu yang ketiga tu kalah. Rafizi yang tak menang. orang bukan di Rafizi. Dia ambil ni orang atas parti parti atas pagar. Orang atas pagar ni ada 16 juta. Orang bukan undi Rafizi. Sekarang ni orang tak undi Rafizi. Orang undi, orang nak lari pada PKR. Parti apa yang boleh sekarang? Bukan orang nak kejar Rafizi tu. Orang nak lari, orang dah benci dengan PKR, dengan UMNO. Parti tak ada. Orang atas pagar ni, orang UMNO ni dia akan undi UMNO. Macam Besan kita. Orang PKR orang PKR 1 juta. Dia undi PKR. Orang yang menentukan ni orang atas pagar. Atas pagar mungkin macam Andy, macam tu lah orang atas pagar. Macam menentu kita. Sekarang tak ada yang ni. Dia ikut kajian tak ada parti yang gah lah, yang kuat. Dia Solo dia rasa dia kuat kan. Sebab PKR sekarang berpecah kan. PKR berpecah. PKR dah berpecah. Kalau dia nak bergabung, dia bergabung dengan PAS lah. PAS ni solid di Pantai Timur, di Terengganu, Pahang, Kelantan, Perlis, Kedah. Dia 5 negeri ni, 4 negeri ni solid. Jadi itu yang UMNO ni main mata dengan PAS. Tapi KR tinggal lah. Cuma dia yang peringkat federal ni
Putrajaya ni dia orang main mata je lah. Tapi yang grassroots dia tu, yang di bawah tu tak mau. Kononnya PKR ni ada DAP kan. Yang Rafizi kejar ni bukan ahli parti, dia orang atas pagar. Macam pekerja-pekerja Petronas macam tu lah, swasta. Dia orang ni tak ada parti. Macam anak kita ni dia tak ada parti. Budak Dah Sarawak tu sama-sama dengan Ahmad. dia orang federal bergabung lah. Macam negeri dia tak ada ni. Ada satu je, Adun di Sarawak tak. Sarawak PKR tak ada. Dia tak, di federal, di Putrajaya dia bergabung. Dia nak dapat bantuan. Sabah Sarawak ni dia tak kisah parti. Nak bantuan. Dia nak bantuan, nak hak dia. MA 63 dia nak hak dia je. Tak, dia siapa kerajaan dia akan join. Kita betul perjalanan. Kita betul perjalanan. Kenapa? Tak lah, kan kita kapan dah depan lagi. Tak tahulah. Mai tengoklah, kalau tak betul mai bagi tahu. Bagi tahu mana yang betul. Dah banyak kali jalan. Macam Terengganu tu memanglah solid, pas kan. Terengganu tu tak boleh buat apa. Kelantan tu buat pas. Banyak PKR ni yang dia orang pandang Cina. Orang Melayu tak ramai, 30% ni pengundi Melayu. Dia bergantung pada Cina. Cina ni dia, kalau Cina pun dah boycott ni. Cina dah boycott. Apa dia? Sabung kan. Dia punya kan IC. Alah 10%. Dia duit situ kan dia orang. Ada 10% apa. Sabung. Sabung shampoo. Ada 10% ni anak ketiga. Ada 10%.
tak tempat. Nombor nak duduk kan? Ada. Tak kena ni ha. Okay, dah sampai klinik di BKL. Klinik di BKL. Okay, sudah sampai klinik. Okey, sudah sampai, ketemu lagi